Seorang pemuda buat overlap sehingga pinjamannya mencecah RM144,000. Persoalannya, bagaimana keadaan ini boleh berlaku? Ramai nampak satu perkara, gram emas makin bertambah, tetapi mereka terlupa satu perkara yang sangat penting. Setiap pinjaman Arahnu datang bersama upah simpan yang perlu dibayar sepanjang tempoh gadaian. Sejak artikel ini tular, ramai orang bertanya, apakah overlap emas jalan paling cepat untuk kumpul emas? Jawapan saya, kita kena faham dulu bagaimana ia berfungsi. Overlap berlaku apabila kita gadai emas, terima pinjaman. Guna duit pinjaman tu untuk beli emas baru. Kemudian ulang proses yang sama. Di atas kertas, jumlah gram emas memang bertambah. Tetapi dalam masa yang sama, jumlah pinjaman juga semakin besar dan setiap gadaian mempunyai kos upah simpan. Kalau aliran tunai kita kukuh, kos itu mungkin mampu ditanggung. Tapi kalau pendapatan terganggu atau harga emas tidak naik seperti yang kita harapkan, kos tersebut tetap perlu dibayar. Masalah sebenar bukan emas. Masalah sebenar adalah apabila kita hanya mengira pertambahan gram, tapi tidak mengira keseluruhan kos dan komitmen yang semakin meningkat. Dapat sesuatu? Jemput follow dan share video ini untuk kita kongsi ilmu bersama.